Ini saya sebelum duduk atas AK550 Premium. Ini saya selepas ride AK550 Premium. Wah, seat dia memang mantap. Selesa gila weh. Nak ride jauh pun tak ada masalah punya. Ini saya sebelum menaiki AK550 Premium. Ini saya selepas test ride AK550 Premium. Dengar tu, walaupun mesin dekat-dekat, tapi enjin dia smooth and responsive. Ini saya sebelum ride AK550 Premium. Tengok, dah hujan. Ini saya selepas ride AK550 Premium. Pada waktu hujan, tak ada masalah. Ada rain power mode. Waktu siang, ada full power mode. Siang malam, tak ada masalah. Boleh rendah je. Nak hujan. Hujan lagi. Ini saya sebelum bawa motor AK550 Premium. Ini saya selepas ride AK550 Premium dengan aplikasi Nudu. Nak detect journey masa ride? Boleh. Nak detect parking motor kat mana? Pun boleh. Navigation, media sosial, semua boleh. Function, serius, canggih tu.